Anda orang Malaysia, kan? Tiba-tiba bunyi dentuman dan jeritan bergema di dalam bas pelancongan di Laos itu. Kenderaan tersebut telah bertembung dengan sebuah trak kecil, menyebabkan penumpang hilang keseimbangan dan keadaan menjadi kelam kabut. Ada sesiapa doktor di sini? Jerit pemandu bas dengan cemas. Seorang pemuda berdiri. Sikapnya ketika memeriksa mangsa yang cedera sungguh tenang dan tidak menggelabah. Tiba-tiba, sepasang suami isteri warga emas dari Laos menghampirinya dan menegurnya dalam bahasa Melayu. Pada saat itu, matanya terbeliak keheranan. Apakah sebenarnya pengalaman yang dia temui di bumi Laos ini? Salam sejahtera semua. Nama saya Tarik. Saya baru sahaja mula bekerja sebagai seorang doktor. Saya sememangnya dilahirkan dalam keluarga doktor. Sama ada ayah, datuk, mahupun adik perempuan saya, semuanya adalah doktor. Selepas saya lulus lesen amalan perubatan, datuk saya berkata kepada saya dengan kata-kata yang mengejutkan, "Bila dah jadi doktor, kamu mesti pergi ke Laos." Bila saya tanya sebabnya, beliau hanya menjawab, "Pergi nanti kamu tahulah," dan tidak mahu bercerita apa-apa lagi. Nama datuk saya ialah Tahir. Beliau pernah menjadi doktor tentera di Laos semasa zaman perang ketika masih muda. Keluarga selalu berkata bahawa gambar datuk semasa muda sangat mirip dengan saya sekarang, tetapi saya tidak pernah mendengar cerita terperinci mengenai apa yang beliau lakukan di sana. Cuma kadang-kadang beliau akan memandang jauh dan bercerita tentang kebesaran Sungai Mekong. Untuk memenuhi hasrat datuk sebelum melangkah sebagai doktor, saya menempah tiket penerbangan ke Laos. Semasa di universiti, saya mengambil jurusan perubatan kecemasan dan bermimpi untuk bekerja dalam bidang perubatan bencana pada masa hadapan. Saya ingin menjadi doktor yang dapat membantu orang yang paling memerlukan pada saat-saat genting. Dengan keazaman yang kuat, saya merenung peta Laos, sebuah negara jiran kecil yang mempunyai sejarah panjang bersama Malaysia. Mengapa tempat ini sangat istimewa bagi datuk? Kenangan semasa perang mungkin sukar untuk diceritakan, tetapi untuk melihat kebenaran itu dengan mata saya sendiri, saya memutuskan untuk pergi ke negara ini. Sebaik sahaja melangkah turun dari kapal terbang di lapangan terbang di Intiani, udara panas dan lembap menyelubungi saya. Walaupun saya dengar ia adalah lapangan terbang kecil, saya berasa selesa dengan bangunan yang kelihatan hangat ini secara aneh. Selepas melepasi imigresen dan mengambil bagasi, apabila saya berjalan keluar, saya melihat pemandangan yang tidak dijangka. "Selamat datang ke Laos, Encik Tarik." Di pintu keluar lapangan terbang, terdapat tanda alu-aluan buatan tangan digantung, dan beberapa penduduk tempatan sedang menunggu saya. Pada mulanya, saya fikir mereka sedang menunggu orang lain yang mempunyai nama yang sama dengan saya. Maksud awak saya ke? Ya, betul, Encik Tarik. Nama saya Champa, pemandu pelancong anda untuk kali ini. Wanita muda yang memperkenalkan dirinya itu bercakap bahasa Melayu dengan sangat fasih. Saya berasa pelik melihat orang Laos mempunyai nama yang agak mirip, tetapi mengikut penjelasannya, ramai orang di Laos mempunyai nama yang seakan sama dengan orang Malaysia disebabkan oleh pengaruh budaya dan bahasa yang rapat sejak sekian lama. Macam mana awak tahu itu saya? Bila saya tanya, Cik Champa tersenyum dan menjawab, kan ada nama berdaftar dengan agensi pelancongan. Penjelasannya masuk akal, tetapi saya berasa pelik seolah-olah lawatan saya kali ini adalah sesuatu yang amat dinantikan oleh semua orang. Dalam perjalanan ke hotel, saya terkejut melihat pemandangan bandar. Terdapat banyak papan tanda kedai yang mempunyai bahasa Melayu. Cik Champa memberitahu bahawa terdapat banyak perkataan yang dikongsi bersama sehingga menjadi perkara biasa. Di pasar raya tempatan juga terdapat nasi lemak dan sate dijual. Rasanya tak ubah seperti di Malaysia. Negara kami sangat mesra dengan orang Malaysia tahu, jelas Cik Champa. Semasa Malaysia menghantar tentera dan pasukan perubatan untuk membantu pada masa lalu,
Mereka telah banyak membantu membangunkan infrastruktur, pendidikan dan perubatan. Terutamanya golongan warga emas sangat berterima kasih kepada orang Malaysia. Semasa saya mendaftar masuk di lobi hotel, saya perasan beberapa pekerja tempatan memandang saya dan berbisik sesama sendiri. Apabila saya memandang mereka, mereka akan segera tersenyum dan menundukkan kepala. Ada apa-apa yang pelik, ke? Saya bertanya kepada Cik Champa. Tak ada apa-apa, dia menafikan, tetapi senyumannya seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Esok kita akan bersia-sia di sekitar di Entiania. Semasa Cik Champa menerangkan jadual, dia tiba-tiba bertanya, adakah anda akan pergi ke hospital peringatan tahi juga? Tak ada dalam pelan, jawab saya. Begitu, ke? Tapi saya nak awak cuba pergi tengok. Saya rasa awak pasti berminat. Kata-kata Cik Champa seolah-olah mempunyai makna yang tersembunyi. Malah semasa makan malam, pelayan restoran membawa pencuci mulut istimewa untuk saya. Atau apabila penduduk tempatan melihat saya, mereka akan berbisik-bisik. Situasi pelik ini berterusan seolah-olah seluruh bandar sangat mengenali saya. Apabila kembali ke bilik, saya berdiri melihat keindahan matahari terbenam dari balkoni. Harapan untuk hari esok dan keraguan terhadap sambutan yang hangat namun pelik ini bergelora dalam fikiran saya. Adakah sebab Datuk menyuruh saya datang ke Laos tersembunyi di suatu tempat di tanah ini? Keesokan paginya, semasa saya sedang bersarapan di ruang makan hotel, Cik Champa datang menghampiri dengan senyuman. Selamat pagi, Encik Tarik. Hari ini kita akan bersia-sia di sekitar di Entiani. Kita akan pergi dengan bas bersama pelancong lain. Sila berkumpul di lobi, ya. Di lobi, ramai pelancong sudah berkumpul. Terdapat pasangan warga emas Amerika, pasangan muda Australia, keluarga Cina, dan pasangan muda yang kelihatan seperti orang Eropah. Cik Champa mula memperkenalkan semua orang. Ini ahli rombongan kita kali ini. Dan Encik Tarik dari Malaysia. Apabila saya menundukkan kepala sedikit, kebanyakan peserta tersenyum mesra, tetapi reaksi pasangan Eropah itu jelas berbeza. Lelaki itu berbisik sesuatu kepada wanita itu dalam bahasa Inggeris, dan mereka berdua memandang saya dengan pandangan dingin. Nama saya John. Ini isteri saya Sarah. Lelaki itu memperkenalkan diri. Orang Malaysia datang melancong ke Laos lagi rupanya. Kali ini datang sebagai pelancong pula, ke? Kata-katanya penuh dengan sindiran, membuatkan suasana serta-merta menjadi dingin. Cik Champa menyedari keadaan itu, lalu segera menukar topik dan mula menerangkan jadual perjalanan. Apabila menaiki bas, lawatan di Entiani bermula. Kami melawat banyak tempat, termasuk tebing Sungai Mekong yang cantik, hutan yang menghijau, dan monumen peringatan. Cik Champa dengan penuh semangat menerangkan sejarah dan budaya Laos. Pada masa lalu, Laos pernah jatuh di bawah pengaruh kuasa Barat. Kemudian semasa Perang Dingin, Malaysia telah menghantar tentera dan pasukan perubatan untuk membantu membangunkan negara. Semasa saya mendengar penjelasan Cik Champa, saya terdengar John merungut perlahan, lebih kepada penjajahan secara tidak langsung. Pada zaman itu, sekolah-sekolah dibina, bahasa Melayu diajar kepada penduduk tempatan, dan terdapat juga pembangunan infrastruktur serta pembinaan hospital, tambah Cik Champa. Ya, Malaysia memang baik hati, tambah Sarah dengan sinis. Sampai sekarang pengaruh Malaysia masih berakar umbi. Cik Champa cuba bertenang, tetapi saya berasa tidak selesa. Kebenaran sejarah boleh dilihat dari pelbagai sudut. Bantuan Malaysia mungkin tidak semuanya sempurna, tetapi ia pastinya bukan paksaan atau penguasaan mutlak seperti yang dikatakan oleh John dan Sarah. Semasa tiba di restoran untuk makan tengah hari, John dan Sarah memilih untuk duduk di meja yang agak jauh dari pelancong lain. Mereka mula menggunakan telefon pintar untuk merakam video ke seluruh restoran, dan walaupun makanan sudah dihidangkan,
Mereka masih asyik mengambil gambar. Dua orang tu selebriti media sosial K. Wanita tua Amerika itu berbisik kepada saya. Saya pun tak pasti jawab saya, tapi tingkah laku mereka tak nampak macam pelancong biasa. Selepas makan, John meninggalkan sampah di atas meja dan baru hendak melangkah keluar. "Maafkan saya, tolong buang sampah ke dalam tong sampah di sini," kata Cik Campa dengan sopan. Tetapi John menunjukkan muka tidak puas hati dan membalas, "Macam mana awak boleh bercakap dengan pelanggan macam ni?" Kali ini saya tidak boleh berdiam diri. Tidak kira di negara mana kita berada, kita harus menjaga adab asas, bukan? John memandang tajam ke arah saya. Orang Malaysia nak ajar pasal adab? Negara yang suka berlagak macam abang besar di rantau ini? Dia meninggalkannya dengan kata-kata itu dan berlalu pergi. Dalam perjalanan kembali ke bas, Cik Campa meminta maaf kepada saya. "Encik Tarik, jangan ambil hati ya. Nampaknya mereka sedang merakam sesuatu." Tetapi kebanyakan orang Laos sangat bersyukur kepada orang Malaysia, terutamanya dalam bidang perubatan. Kata-kata itu membuatkan saya teringat kepada Datuk. Apa sebenarnya yang beliau lakukan di sini sebagai doktor tentera semasa perang? Bagaimanakah Laos di mata Datuk dan Datuk di mata penduduk tempatan? Saya berasa kuat bahawa saya sedang berdiri di tengah-tengah sejarah yang kompleks ini. Ketika saya sedang leka berfikir, satu hentakan kuat berlaku. Apa yang terjadi ni? Bas bergegar dengan kuat, penumpang menjerit. Apabila melihat keluar tingkap, saya dapati berlaku kemalangan, bertembung dengan trak kecil di hadapan. Seiring dengan bunyi brek, bas berhenti. "Semua selamat ke? Ada sesiapa tercedera?" Cik Campa menjerit bertanya. Suasana di dalam bas serta-merta menjadi kelam kabut. Pasangan warga emas Amerika jatuh ke lantai. Pasangan Australia sedang membantu mereka bangun. Anak kecil keluarga Cina mula menangis. "Ada sesiapa doktor tak?" jerit pemandu bas. "Saya doktor." Sebaik sahaja saya berdiri, ketenangan sebagai seorang pengamal perubatan kembali. Latihan kecemasan di universiti membuatkan tubuh saya bergerak secara automatik. Saya mula memeriksa keselamatan penumpang di dalam bas dahulu. "Ada sesiapa yang sakit? Ada rasa sakit di leher atau belakang?" Nasib baik pasangan warga emas Amerika itu hanya mengalami lebam ringan. Penumpang lain juga tidak cedera parah. Tetapi saya bimbang tentang keadaan trak yang bertembung di hadapan bas. Mungkin ada yang cedera di luar. "Cik Campa, tolong hubungi ambulans." Semasa saya melangkah turun dari bas, pandangan saya tertumpu pada tingkah laku John dan Sarah. Mereka sedang mengeluarkan telefon pintar untuk merakam kejadian itu. Bukan sekadar merakam biasa. Nampaknya mereka sedang membuat siaran langsung, live. Inilah realiti pelancongan Malaysia. Tiada pengurusan keselamatan yang betul. Saya mendengar provokasi John. Mereka seolah-olah berniat menggunakan kekecohan ini untuk memanaskan isu. Sekarang bukan masanya untuk merakam video. Keselamatan semua orang adalah yang paling penting. Saya bersuara, tetapi mereka tidak mengindahkan saya dan terus merakam. Kena cari gambar yang lebih tragis sikit. Ada orang jatuh kat luar tu. Ini bagus, John dan Sarah ketawa sambil berjalan keluar dari bas. Saya berasa marah dengan sikap mereka yang tidak wajar, tetapi sekarang membantu mangsa yang cedera adalah yang paling penting. Saya segera turun dari bas menuju ke trak. Terdapat seorang lelaki dan wanita pertengahan umur duduk di atas tanah. Lelaki itu berdarah di kepalanya, manakala wanita itu memegang pergelangan tangannya menahan kesakitan. "Anda okey?" "Saya doktor, biar saya periksa," kata saya. Apabila saya menghampiri, mereka berdua mendongak dalam ketakutan.
Tiba-tiba John dan Sarah menghampiri sambil mengangkat telefon pintar mereka. Tengok ni semua. Ini mangsa kemalangan. Orang Laos terpaksa berada dalam bahaya disebabkan pelancong Malaysia. Berhenti sekarang, saya menjerit. Ini melanggar privasi mereka. Lagipun kita belum tahu apa punca kemalangan ini. John membalas dengan angkuh. Siapa kau nak arah-arahkan orang? Kesabaran saya hilang. Saya menggunakan bahasa Inggeris untuk bercakap dengannya. Sebagai manusia, tolong jaga adab asas. John dan Sarah terkejut seketika. Saya menggunakan peluang itu untuk segera beralih kepada kedua-dua mangsa. Saya kembali fokus sebagai seorang doktor dan mula memeriksa luka di kepala lelaki itu. Nasib baik ia hanya luka calar, tidak serius. Kemudian, semasa hendak memeriksa leher wanita itu, kerana tegang dan keliru, saya terlepas cakap dalam bahasa Melayu. Biar saya sentuh sedikit ya. Kalau sakit, beritahu saya. Pada saat itu, mata kedua-dua mangsa terbeliak. Lelaki itu merenung wajah saya tajam dan berkata dengan suara yang gemetar, Doktor. Doktor Tahir? Adakah anda Doktor Tahir? Kata-kata itu membuatkan saya terkaku. Kenapa lelaki Laos yang tidak pernah saya kenali ini menyebut nama datuk saya? Malah, dia bercakap seolah-olah saya yang berdiri di hadapannya ini benar-benar datuk saya. Bukan, nama saya Tarik. Tahir ialah nama datuk saya, balas saya. Tak boleh percaya, wanita itu berkata sambil menangis. Wajah kamu sangat mirip dengan Dr. Tahir. Macam melihat Dr. Tahir semasa muda berdiri di hadapan. Dalam kekeliruan, kata-kata Datuk bergema semula dalam fikiran saya. Bila dah jadi doktor, kamu mesti pergi ke Laos. Saya mula memahami makna di sebalik kata-kata itu sedikit demi sedikit. Bunyi siren kedengaran dari jauh. Ambulans tiba. Pasukan penyelamat Laos turun dari kenderaan dan mula memeriksa mangsa. Salah seorang daripada mereka menyedari kehadiran saya dan membisikkan sesuatu kepada rakan sekerjanya. Kemudian mereka semua memandang saya dengan terkejut. Adakah anda ahli keluarga Dr. Tahir? Tanya lelaki yang kelihatan seperti ketua pasukan. Ya, saya cucunya. Ini satu keajaiban, ketua pasukan berkata dengan teruja. Kami akan bawa semua orang ke hospital peringatan Tahir. Nanti anda akan faham semuanya. Semasa melangkah naik ke ambulans, hati saya dipenuhi dengan kekeliruan dan harapan. Apakah sebenarnya hospital yang dinamakan sempena nama datuk saya? Mengapa orang Laos sangat mengenali datuk? Dan apakah maksud sebenar kata-kata mesti pergi ke Laos? Ambulans membunyikan siren dan menuju ke pusat bandar di Entiani. Apabila melihat keluar tingkap, pemandangan Laos yang indah terbentang, tetapi dalam fikiran saya kini penuh dengan persoalan tentang datuk. Mengapa namanya dikenali ramai di sini? Mengapa ada hospital yang dinamakan bersempenan nama beliau? Dah hampir sampai, kata petugas penyelamat. Pada masa itu, saya melihat sebuah bangunan besar muncul. Papan tanda yang tergantung jelas mengukir perkataan Hospital Peringatan Tahir. Saya merenung huruf-huruf itu dengan rasa seakan nafas terhenti. Apabila ambulans berhenti, ramai kaki tangan hospital berlari keluar. Mereka memindahkan pesakit dengan pantas. Pada masa yang sama, mereka memandang saya dan mula berbisik. Itu cucu Dr. Tahir. Dr. Tahir dah kembali. Saya melangkah masuk ke hospital dengan bingung, dan apa yang saya lihat membuatkan saya terhenti. Di tengah-tengah lobi, terdapat sebuah patung doktor tentera muda berpakaian seragam berdiri megah. Pada plat tertulis, Monumen Peringatan Dr. Tahir. Sebaik sahaja melihat wajah patung itu, saya berasa seperti sedang melihat cermin.
Sekarang saya faham mengapa keluarga selalu berkata wajah saya sangat mirip dengan Datuk. Encik Tarik panggil Cik Campa. Ini Hospital Peringatan Tahi. Hospital ini ditubuhkan dengan penglibatan datuk anda. Datuk saya bina hospital ini? Di tengah-tengah rasa terkejut, seorang doktor pertengahan umum menghampiri saya. Saya pengarah hospital sekarang. Nama saya Dr. Man. Bila dengar cucu Dr. Tahi datang, saya sangat terkejut. Dia berjabat tangan dengan saya dan menyambung. Bagi kami, Dr. Tahi adalah wira. Hospital ini wujud kerana beliau dan ramai orang Laos telah belajar teknik perubatan daripadanya. Pengarah hospital membawa saya berjalan menyusuri koridor. Di dinding, terdapat banyak gambar dan lukisan Datuk. Gambar beliau bekerja sebagai doktor tentera, gambar merawat penduduk tempatan dan gambar beliau tersenyum dikelilingi kanak-kanak. Ini ialah bilik peringatan Dr. Tahi. Pengarah membuka pintu. Di dalamnya penuh dengan pameran berkaitan Datuk, peralatan perubatan yang pernah digunakannya, rekod rawatan tulisan tangannya dan salinan diari semasa perang. Dr. Tahi telah menyelamatkan banyak nyawa di sini sejak tahun 1963 hingga tamat peperangan, jelas pengarah. Pada mulanya, hospital ini dibina untuk pangkalan tentera Malaysia, tetapi Dr. Tahi memberikan rawatan kepada penduduk tempatan tanpa diskriminasi. Di tengah bilik, terdapat sebuah diari dalam kotak kaca. Terdapat terjemahan di sebelahnya, walaupun situasi perang semakin buruk setiap hari, sebagai seorang doktor, tugas saya hanyalah menyelamatkan nyawa yang ada di hadapan saya. Sama ada kawan atau musuh, mereka hanyalah manusia yang cedera. Kata-kata Datuk membuatkan hati saya kembang. Di sinilah Datuk berpegang teguh pada idealisme perubatannya. Kaki tangan hospital lain mula berkumpul di bilik itu, teruja seperti bertemu selebriti. Seorang jururawat tua berkongsi kenangan tentang Datuk sambil menangis, manakala kaki tangan muda meminta bergambar dengan cucu Dr. Tahi yang legenda. Apa yang Datuk saya buat di sini sebenarnya? Bisik saya. Pengarah menjawab dengan tenang, beliau menyelamatkan nyawa dan memberi harapan kepada orang ramai. Itu sahaja. Encik Tarik panggil pengarah, pasangan yang kemalangan tadi sangat mahu berjumpa dengan awak. Apabila dibawa ke bilik kecemasan, saya melihat pasangan tersebut duduk di katil dengan tenang. Lelaki itu dibalut kepalanya dan wanita itu memakai pendakap leher, tetapi mereka tidak berada dalam bahaya. Salam sejahtera, sapa saya. Mereka tersenyum. Anda cucu Dr. Tahi kan? Nama saya Bunmi, dan ini isteri saya Somsri. Bunmi memperkenalkan diri dalam bahasa Melayu. Hebatnya bahasa Melayu Pak Cik, saya kagum. Bunmi bercerita dengan penuh nostalgia. Ibu bapa saya terselamat kerana Dr. Tahi. Ayah saya menghidap malaria teruk dan ibu saya suka bersalin. Pada zaman itu, keadaan itu membawa maut, tetapi mereka selamat kerana Datuk awak. Somsri menyambung, generasi kami membesar mendengar kisah Dr. Tahi. Bagaimana beliau membahagikan ubat yang terhad untuk penduduk kampung atau mengabaikan arahan tentera demi menyelamatkan orang tempatan. Terutama pada tahun 1972, apabila perang memuncak, Bunmi bercakap dengan serius. Tentera cuba menjadikan kawasan ini sebagai pangkalan strategik, tetapi Dr. Tahi bekerjasama dengan kaki tangan hospital untuk memindahkan penduduk kampung ke tempat yang selamat. Somsri menambah, Dr. Tahi sering berkata, menyelamatkan nyawa tiada sempadan. Mendengar cerita ini, imej Datuk dalam hati saya semakin jelas. Datuk selalu berpesan, doktor mesti bekerja dengan hati untuk rakyat. Kini saya memahami makna kata-kata itu. Sebab skim bila kamu cakap bahasa Melayu tadi, Pak Cik sebut nama datuk kamu, saya bertanya. Ya, wajah kamu saling tak tumpah, senyum Bunmi. Somsri berkata dengan lembut, semasa Dr. Tahi meninggalkan tempat ini buat kali terakhir, beliau berjanji akan kembali. Hari ini,
Rasanya seperti janji itu telah ditunaikan. Kaki tangan hospital membawa album gambar lama. Terdapat gambar Datuk selepas perang, masih bekerja sebagai doktor warga Malaysia yang tinggal di bumi yang hancur. Walaupun di bawah penyeliaan antarabangsa, beliau terus merawat penduduk kampung. Dr. Tahir tinggal sehingga rakyat Malaysia yang terakhir pulang, meninggalkan ubat-ubatan dan ilmu selagi mampu jelas pengarah. Tanpa beliau, perubatan Laos hari ini mungkin tidak akan wujud. Saya berdiri di hadapan patung Datuk dan memberi penghormatan seikhlas hati. Warisan yang Datuk tinggalkan di sini bukan sekadar bangunan, tetapi kenangan hangat dalam hati orang ramai, ikatan yang merentasi masa. Hanya beberapa jam selepas pertemuan yang mengharukan itu, cerita saya menjadi topik perbualan stesen televisyen dan surat khabar tempatan. Berita tentang cucu Dr. Tahir melawat Laos tersebar ke seluruh bandar. Encik Tariq, boleh saya temu ramah? Bagaimana perasaan anda tentang Laos? Saya berasa agak janggal menjadi perhatian secara tiba-tiba, tetapi demi menghormati Datuk, saya menjawab dengan sopan. Saya sangat terharu mengetahui bahawa semua orang di sini masih menyayangi dan menghormati Datuk saya. Saya akan meneruskan semangatnya dan terus berkembang sebagai seorang doktor. Malam itu di hotel, sambutan istimewa menanti. Encik Tariq, kami telah menaik taraf bilik anda ke bilik suite. Bukan itu sahaja, chef restoran menghidangkan makanan secara peribadi. Orang awam di jalanan melambai dan ada yang memberi hadiah. Dalam pada itu, saya bertanya tentang John dan Sarah. Dua orang tu dah balik agaknya, kata Cik Campa. Video yang mereka post jadi isu besar. Mereka dikritik hebat kerana menghina sejarah Laos. Pihak polis juga mendapati kemalangan bas itu bukan kebetulan. Mereka telah membayar pemandu trak untuk merancang kemalangan kecil demi mendapatkan tontonan. Saya terkejut, lebih rasa sedih daripada marah atas sikap mereka yang menilai sejarah dari satu sudut. Pada hari terakhir di lapangan terbang, ramai orang Laos datang menghantar saya. Bun Mi dan Som Sri turut hadir berkerusi roda. Datang lagi ya, Som Sri menghulurkan tangannya. Kali depan jangan datang sebagai pesakit, datang sebagai rakan. Cik Campa berkata, kami akan sentiasa menghargai Malaysia. Awak dah macam keluarga kami. Tanpa disedari, air mata saya mengalir. Ikatan yang dibina Datuk masih hidup. Apabila pulang ke Malaysia, saya terus pulang ke rumah Datuk. Datuk, yang telah mendengar cerita saya melalui telefon, sedang menunggu di pintu. Datuk, saya dah balik. Emosi meluap-luap. Saya menghulurkan kotak kecil berisi cenderamata dari hospital, replika hospital peringatan Tahir dan gambar Datuk semasa muda. Orang Laos kata mereka masih hormat Datuk. Ada patung Datuk juga di sana. Air mata mengalir dari mata Datuk. Kerja yang bagus, Tariq. Malam itu, buat pertama kalinya Datuk menceritakan secara terperinci masanya di Laos semasa perang. Sebelum jadi doktor, kita mesti jadi manusia dahulu. Skim prinsip Datuk. Beberapa bulan kemudian, Cik Campa membawa Bun Mi dan Som Sri ke Malaysia dan bertemu Datuk semula. Detik itu sangat menyentuh hati, ikatan yang melangkaui sempadan. Isu YouTube itu masih dibicarakan, tetapi tiada kebencian dalam hati saya. Tanpa mereka, saya mungkin tidak akan tahu hubungan Datuk dengan Laos. Kini, setiap kali saya bekerja di wad kecemasan, saya sentiasa meletakkan gambar Datuk di meja. Apabila berhadapan dengan kesukaran, saya akan teringat kata-katanya, doktor mesti bekerja dengan hati untuk rakyat. Benih kecil yang disemai oleh seorang doktor kini sedang mekar dari generasi ke generasi. Saya mahu meneruskan legasi ini. Menjadi doktor yang bekerja dengan hati, skim sumpah yang saya bawa pulang dari Laos.
Bagaimana pendapat semua tentang kisah keindahan Sungai Mekong dan kisah doktor dari Malaysia yang tercatat dalam sejarah ini? Ia membuktikan bahawa satu kebaikan kecil boleh diwarisi dan kekal di hati manusia merentasi masa. Jika kisah ini menyentuh hati anda, jangan lupa langgan saluran kami. Sokongan anda amat bermakna untuk kami terus berkarya. Jumpa lagi di video seterusnya. Selamat tinggal.